Alright guys, so hari ni kita nak pergi jalan jauh sikit. Okay, daripada Penang 9.24 malam kita nak pergi ke KL, maybe Dash, maybe Genting. Mungkin juga kita lajak sampai ke Putrajaya. Kita tengok apa ada kat sana. Sebab Penang, macam aku dah hari-hari pusing ke Penang, jadi macam boring. Jadi kita nak pergi jauh sikit kan. Lalu ni baru ada dekat highway Sungai Dua 9.5. Kita tengoklah, maintain lah dalam speed 1.3 macam tu sampai ke sana dalam berapa banyak masa. Sebab aku bercadang aku akan berhenti hanya sekali saja dekat Berang untuk isi minyak. Sebab sekarang aku dah isi minyak full dah. Aku akan sampai ke Berang, barulah aku akan isi lagi. Itu pun full tank and then straight lah pergi ke mana-mana saja. So aku dah isi tadi full tank dalam RM20 settle. And kali ni aku punya modal, aku cuba bawa RM100 saja. Tengok boleh hidup tak dengan RM100 dengan one night ride. Malam ni pergi, malam ni juga balik Penang. Kita tengok dengan RM100 cukup tak cukup. Let's jump. Alhamdulillah, lah ni aku ada dekat Berang dah. Hentian sebelah Berang. So 252 kilo daripada Petronas Sungai Dua tadi tu sampai ke sini 252 kilo dengan speed aku maintain 1.3, which is aku boleh cover dah 260 kilo dalam masa 2 jam. Okay, so tadi pula aku baru isi minyak lagi. Aku isi minyak dalam RM25 ataupun dalam 12 liter lah, 12 liter. So 252 kilo aku bawa dengan 12 liter. Maksudnya kat sini motor aku consume 1 liter 21 km. Wui, jimat mat kan. Kalau Alza baru tu kan, yang muka petak kan, dia boleh kata 1 liter boleh pergi 22 kilo. So aku 21 kilo, kurang sikit tapi laju pada dia. Okay, so aku nak teruskan perjalanan nak ke sana. Tengoklah aku akan stop dekat Dash ke ataupun mana-mana lah. Aku pun tak sure lagi sebab tengok keadaan cuaca macam okey, macam tak okey. Tak sure. Okay, sini kering. So far Alhamdulillah aku masih kering, tak kena hujan apa semua. Jom kita pergi ke next location. Let's go. Bukan niat nak kari guys, tapi aku dikarikan, so aku terpaksa karikan diorang ni. Tapi kari-kari kami kami ada dekat Luge, Gamuda Luge. Dah sidai aku sejam, lepas tu kau tahu nak ganti pakai teh ais je. Ya aku offer teh ais 1 jug kot, seorang 1. Minum sampai kembung. So kita nak pergi race. Hari-hari race motor jadi boring pula kan. So hari ni kita nak race apa tu, kart. Apa ni dia nak tahu kart? Luge kart. Luge kart. Sebab dia tak pakai enjin. Selalu kita kira cc kan. Ini tak, dia kira berat. Siapa yang berat tinggi macam Naila memang laju lah dia. Wajar. Kalau macam kami ringan, kami bawa 40 kilo. Naila 60 kilo, so dia lebih 20 kilo. So dia laju sikit lah. Mungkin dia akan sampai dulu lah sebelum kami. Aduh, let's go. Tapi kita akan ambil yang paling laju punya. Dia apa, 5 kali kan? 4 kali, 5 kali. So kita boleh ambil yang paling ni. Ya betul lah. Tu lah, tengok. So normally for 2 rides RM60. So 5 rides RM85. Kalau nak jimat ambil 5 rides lah. Sebab dia ada satu lagi yang paling jimat. apa? Early bird. Kau boleh dapat 45. Oh ya, 45 kalau maksudnya seminggu awal macam tu. Kau boleh awal. Tak, first time try. First time datang kau rasa libet tu. Tak, early bird tu kau boleh awal. Maksudnya kita kena beli online tapi tarikh dia awal gila. Yep. Kau boleh dapat murah. Memang tak ah. Tapi macam mana nak dapat early bird? Member pun sidai. Sidai tu pula lagi seminit nak sampai. Tapi aku pederah laju tadi 18, 19 tu tadi. Cut off by. Nasib baik. Oh, dengan jalan dengan licin-licin tadi kan. Ni Naila akan lambat masuk kerja ni. Sebab kau balik jam 10. 10 masuk. Dia akan ikut masuk pukul 9. Tapi aku rasa dia akan extend pergi pukul 10. Sorry Naila, latihan balik kan, balik Penang kan. Aku belanja hang kau-kau ni. Tapi jangan minta pamat western je weh. Tak, begitu. Sini kau boleh bawa helmet sendiri. Jangan helmet kura-kura ya. Tak apa-apa. So atas tu pun helmet kura-kura juga. Betul lah kan? Kura-kura lagi kan. Oh okey, tapi kita dah mention tak boleh refund. So satu daripada masa dekat tiket. Sampai pukul 10 kan? Dia ada bilik 2 jam je. So kena habiskan dalam masa
Mesti dalam 2 jam Apa setengah jam 1 ride. Jom. Alright, on. Let's go. Apa colour pink tu? Tak boleh, Mat. Come on lah. tak rasa tercabar langsung lah pakai pink ni. Tercabar kita ambil ni. Bang. Baru gangster. Tu tak ada warna lain ni. Mananya yang RFID tu? Ni belakang dah. Oh, dia boleh detect walaupun. Okay guys, let's go. Let's go guys. Kita akan naik belakang ni dulu. Okay. Ni pun first time. 3. Berdiri atas nombor 1, 3 dengan 4 je. 3 dengan 4? 1, 3, 4. Oh, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Baik kau. So sekarang ni kita akan naik ke atas sebab di sini dia tidak benarkan untuk hiking. So kalau kita hiking mungkin dalam masa 15 minit baru kita akan sampai ke atas. Hi guys, welcome to the channel. Don't forget to Danny Zone. Don't forget to Skir Cap. Like, comment and share. Okay, boleh. Okay. Okay, dalam kiraan 3, tarik kokot sampai sandar. Jangan lepas 1, 2, 3 tarik. Okay, pada sandar belakang jangan lepas tahan. Kalau perasan tak jalan kan, ingat break, stop dengan slow, tarik belakang kokot. Macam sekarang ni lah. Okay. Kalau nak bergerak daripada posisi berhenti ni, cuba lepaskan ke depan sikit dan satu tahap berjalan. Tepi balik. Oh. Jangan banyak, sikit guna jalan tau. Okay? Okay. Mana nak lock? Stop, tarik. Sikit yes. Kalau nak lock, macam sekarang ni abang dah break dulu kan? Kita belajar dulu. Oh, kelas memandu. Oh. Okay, sambil jalan. Kanan kiri. Kita break. Okay, kalau perasan kena break dulu tau. Kalau nak parking. Kalau nak parking, lepas ke depan sepenuhnya. Ni parking. Oh. Break dulu lah. Okay? Ke depan. Kira jangan parking mengejut lah ni. Yes. Kita break. Terbaik. Ingat. Oh. Ya, break naik belakang. Break dulu. Macam mana cakap? Cok kat muka dia je. Cok kat muka dia. Okey kan? Break, tarik belakang. Okey. Kiri paling panjang, tengah ada terowong, boleh jalan. Kiri paling panjang. Kita ambil kiri dulu. Okay, let's go. 3, 2, 1. Fight. Bye, Danny Daddy. tinggal. Aku tak pas. Okay, macam mana nak pergi laju? Weh, laju je. Inilah dia pakai satu piston. Oh. Okey, dah pandai. Main corner sikit. Okey. Mesti terbabas punya aku lagi ni. Diorang terlalu slow lah untuk lawan kita. Danny terlalu slow untuk lawan kita, guys. Dia orang laju. Kau tengok aku kejar. Danny mengejar. Lari. Kau tengok aku laju. Yes. Belakang. Mengejar rapat. Oh yeah. Wow, sliding. Jaga racing line. Woo! Wah. Ada halangan. Yeah. Tumpang lalu. First round aku kalah nampak gayanya. Kita kalah dengan Isaac Marquez dan juga Naila Pedrosa. Oh. Tak dapat podium. Allah Akbar. Tapi tak apa. Okay, jom naik lagi. Kalah.
kata nak race. Okey, tak apa, aku kalah. Aku admit kekalahan aku demi kejayaan masa depan. 4 round RM75. Bagi aku a new experience lah yang boleh main. Alright, sekarang tengok belakang. Okey. Kau tengok betapa tinggi, Mat. Tadi waktu naik korang tengok aku kan. Sekarang ni waktu naik kamu akan tengok macam mana aku punya POV. Sekarang ni point of view aku. Macam ni lah. So ni another POV lah. Yang ni POV dah. By the way guys, satu benda yang aku rasa memang terbaik hari ni adalah tak ramai orang. Yes. Kami boleh drift dengan sesuka hati. Cuma dia ni ser lah. Awal-awal game dah slow. Tadi aku dengan Naila kena tunggu dia. Kalau tidak, aku dah sampai sejam awal. Tengok tu. Best gila. Wih. Tak nampak macam tak laju daripada atas. Tapi kalau bila bawa tu, Masya Allah. Hai. Laju kan? Bawa baby ya? Boleh. Dia double seat. Oh, dia ada double seat. Dia ada double seat. Lawan aku. Oh. Paling laju. Dia punya lampu tu macam aku kena AES, bhai. Ayo. Alright, let's go. Second round. Allahu Akbar. Ni second round. Jap, kita stay jap. Kita take a break. Take a 5. Kita relax sekejap. Okay, ambil angin, ambil udara, kentut dulu sekali dua. Baru kita second round lah. Okay kak? Oi, boleh. Ya Allah. Ish. Okay, nak macam ni? Rupa mana? Cuba acau. Kan ni, Aha. dia macam ni tau. So dia nampak daripada atas tu tengok Ha? macam ni gambar dia akan jadi macam ni. Oh, pandai lah hampa buat. Betul lah tu aku tunjuk. Nanti nampak pendek lah tu. Dari atas. Tak, kita nak lagi nampak daripada aku buat pendek. Oh, nak buat macam tu ni? Pandai tu. Lagi nampak daripada atas. Okay. Gambar dia akan jadi macam ni lah daripada atas. Okay, faham. Pandai tu. Lawa tu kita patut buat macam ni juga. Nanti aku snap tu helmet tu. Aku nak tepi. Dekat sini ya. Macam mana? Oh. Okay. Alright. Okay. Rasanya putih duduk tengah lah. Alright. Okay. Ready? 3, 2, 1. Okay, lagi. Posisi lain pula. 1, 2, 3. Okay, lagi one more time. 1, 2, 3. Oi, nice tu. Jadi tak jadi? Aib pula. So semua diorang ni membuat part time di sini. Naila jadi fotografer, Denny pun jadi fotografer, dan saya videografer. Saya sebagai videografer hari ni. Lagi atas. Aku Astaga. dia macam ni. Aku rasa kau kena pegang tangan hand, pegang hand dia macam ni. Maksudnya lagi tinggi. Bukan tinggi. Macam tu betul? Yelah, maksudnya angle dia macam tu ke? Saya tolong. Okey, pergi. Okay. Tadi kita tunggu orang. Macam tu ke? Betul? Atas sikit. Okey. Okay. Ui, nice tu. Okay, ready? 3, 2, 1. One more time. 1, 2, 3. Ui. Cek tengok. Okey, cantik. Oh. Tangan tak sangka hari ni pandai ambil gambar. Mahal ni. Okey. Cantik. Nice tu. Okay. Okay guys. Next round. Sejuk mat. Best gila. Bila datang sini, walaupun aku daripada Penang, tempat ni tak ada kat Penang tu. So serius cakap lah, sini benda ni tadi tak ada kat Penang. So bila datang jauh-jauh, datang main benda macam ni, it's a new experience lah. Okay, selalunya kita tak main benda-benda macam ni kat Penang. Habis kuat pun rempit kan.
Ini kita rempit cara yang lebih baik. Ada dua type. Apa tu? Terowong yang mana tengah? Ultra dan Express. Lampu yang straight dan kanan warna biru. Okay, so kita try straight pula, okay? Kita ambil yang straight. Kita ambil straight pula. Allah. Alright, tengah. Alright, let's go round 2. Fight. This time aku mesti menang punya. Tengok aku mesti potong si Naila ni. Naila Pedrosa. Oh. Aku dah kata dah aku mesti potong si Naila ni. Bye. Kesian Naila. Oh my god. Layan corner siap. Layan corner. Wah! Layan corner. Wah! Oh, layan siap. Kau kejar. Senang je nak lihat ini. Wah, Laila. Woi, aku dikejar. Oh. Kau tunggu. Aku dikejar. Kita naik atas ni. Oh. Bye. Silap kenapa aku naik atas tu. Tengok kita naik rem. Wah. Aku macet. No, aku kalah. Ni yang orang kata Jangan seronok sangat. Kan dah kena. Nampak je round 2 pun aku kalah teruk. Last position paling last baik aku duk. Okay. So okay, second round pun aku kalah dengan teruk. Apa hal hang dekat atas tu? Oh. Tak boleh lawan tu dia ni. Ni lah paling. Sorry tu. Bukan, aku ingat kalau kita naik yang getah tu dia macam sengit kan. Dia break. Yang getah tu break. Aku baru nak buat stun. Aduhai. Mistake lah tadi. So kita dah belajar something kat sini. Yang corner tu maksudnya memang dia break terus. Tengah kan. So sekarang ni kanan. Alright. Tadi tengah, ni ke kanan pula. Okay. Tak apa. Kami kalah sebab kesilapan sendiri. Saya tak kesilapan, so saya menang dengan betul lah. Kau tengok third right ni aku makan. Kita baru tahu tu. Aku ingatkan benda tu boleh buat macam kan? Yang second tu best. Tak, bagi aku yang first sebab first tu panjang. Dia kata yang kanan tu apa? First track tu paling panjang tadi. Oh, first track paling. Yang kita naik tu tunnel. Oh, the first one tu paling panjang lah. Okay. Faham. So, point dia sebenarnya aku datang ke sini. Actually aku nak pergi ronda-ronda area PJ, tapi disebabkan hujan, aku terpaksa ubah plan aku kepada naik Gamuda Lodge. Dan inilah nasib baik, memang orang penduduk sini yang ni sesat, and aku saja ronda. Okey lah. Okay, alright lah. Yang penting kita sampai. Ya. Kari. Macam ni ya. Macam ni ya. Dah pagi mana? Macam ni. Kami tak kari. Aduh. First game tadi aku menang. Second game Naila. Denny belum menang lagi. Teruk aku kena teruk kali ni. Iya. Ni aku rasa kalau Denny tak menang, YouTube dia takkan post video ni. Sebab dia akan purely kalah. Tapi dia ada 2 peluang lagi guys untuk kembalikan maruah dia. Yeah, so aku kena menang juga 2 kali round ni. Weh, tercalar tu maruah aku. Dah lah video.
Overshoot. Tapi tadi tu sebenarnya kesilapan terbesar dia adalah aku ingat kalau naik yang sengit tu, kita akan macam sengit lah macam tu. Ya, dia jadi macam stunt lah sikit kan. Rupanya yang tu untuk kalau kau terlajak, kalau kau overshoot, so dia sambut kau dekat situ, kereta kau automatic brake. Sebab tu dia getar. So aku dah belajar dari kesilapan. Kali ni aku takkan bagi can dah. Okay guys, yang tu adalah Okay, ready speed track, Kejap. Kita yang atas. Yang bawah tu dia cuma flash je. Okay, ready? macam lama ya. Ini speed track yang bukan nilai 300 lah. Jangan risau. Okay. Alright, let's go. Kekalahan aku 2 kali berturut-turut. Aku syiharkan aku akan menang. Naila. Lama. Mati aku macam ni. Come on lah. Aku menang daripada Naila, so aku boleh bangga dah. Yeah, tolong. Ada awet. Wow. Aku tak nak main nak motor. Nampak motor aku nak bakar. Dan aku jual motor lah. Aku jual motor terus.